Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Terima kasih yang menonton channel Sarah Jili. Baiklah, tentang tajuk ramai tak tahu makan buah ini setiap hari boleh elak rabun dan katarak. Harus diingat, buah-buah ini mesti diamalkan sejak kita usia muda lagi dan berterusan. Mesti makan ikut porsi yang dibenarkan agar tidak terlalu berlebihan atau tidak kurang daripada porsi yang sepatutnya untuk mendapatkan manfaat daripada buah-buah ini. Bagi menyokong kesihatan mata kita dan berpotensi untuk mengurangkan risiko katarak, kita harus memberi tumpuan kepada buah-buahan yang kaya dengan vitamin C, vitamin A, beta-karotin dan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin. Walaupun diet yang sihat menyokong fungsi mata secara umum, adalah penting untuk kita perhatikan bahawa myopia iaitu rabun dekat sebahagian besarnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan gaya hidup seperti screen time, masa di hadapan skrin begitu lama. Banyak orang zaman sekarang memang screen time tu hampir setiap masa sebab kadang-kadang nak buat kerja, nak waktu lapang pun kadang tengok video, tengok movie, main game. Jadi anak-anak zaman sekarang pun perlu kita kawal supaya screen time pada satu masa tu tidak melebihi 2 jam. Kalau dah lebih 2 jam tu bangun dan rehatkan mata sebentar, barulah sambung kemudian selepas 20 minit macam tu ke kalau memang perlu. Kalau tak, boleh rehatlah untuk tidur sekejap dan bangun semula untuk sambung pekerjaan ataupun hal-hal tertentu dengan laptop atau handphone anda. Okey. Namun ada beberapa kajian juga di samping anda menjaga gaya hidup yang sihatlah, screen time, tidur cukup ataupun makan buah-buahan yang akan saya kongsikan ini. Ada satu perkara pentinglah jika diamalkan omega 3 fish oil sejak kita usia kanak-kanak lagi, ini amat membantu untuk menjaga mata kita. Okey. Omega 3. Yang tu selalunya kita dapat daripada deep sea fish lah, ikan laut dalam. Namun pada hari ni kita kadang-kadang tak boleh nak makan macam ikan salmon, tuna setiap hari kan. Sebab itu orang top up dengan suplemen omega 3. Harus diingat beli suplemen dengan yang ada kelulusan KKM dan penjual suplemen yang betul-betul sah lah. Jangan beli dengan yang tak ada kelulusan, semua tu bahaya untuk kesihatan anda. Harus diperhatikan dan dicek betul-betul sebelum kita makan apa-apa yang akan masuk dalam tubuh kita ni. Okey, baiklah, kita fokus pada yang tajuk tadi. Makan buah ini setiap hari insya-Allah boleh elak rabun dan katarak. Katarak mata. Buah-buahan yang pertama yang sangat penting, buah citrus. Buah citrus ini kandungan vitamin C-nya sangat tinggilah dalam oren, limau, lemon dan tangerine. Dia membantu menetralkan radikal bebas yang merosakkan kanta mata kita. Okey. Kemudian buah berries. Blueberry, strawberry, raspberry dan blackberry sangat kaya dengan anthocyanin dan vitamin C juga. Dapat melawan tekanan oksidatif yang boleh merosakkan kita punya mata dan juga sel lain dalam tubuh kita. Kadang-kadang orang buat cake cheese blueberries, cake cheese strawberry. Dah bagus dah, tapi ketahuilah jika terlalu banyak sugar, gula dalam kek itu, gula ini jika terlalu banyak, tak eloklah. Jika okey kita makan dalam mana orang kata kuantiti yang diperlukan untuk tubuh boleh. Tapi jika terlalu terlebih, dia akan mengundang inflamasi macam keradangan dalam body dan gula juga akan membuatkan terkesan pada penyerapan nutrisi dalam badan kita lah. Jangan terlalu banyak. So, kena pandai kawal dekat situ. Kemudian buah yang colour oren, buah kuning. Colour kuning macam tu yang oren, kuning. Seperti buah mangga, betik, tembikai dan apricot kaya dengan beta-karotin yang ditukar kepada vitamin A dan lutein. Penting untuk mengekalkan kanta yang jelas dan penglihatan malam. Night blindness sekarang ni banyak isu orang silau malam apa semua kan. Dah kena pakai spek je setiap masa. Kalau lupa nak bawa spek tu macam tak nampak dunia dah rasa. Saya lah tu.
Tapi kita start untuk kawal lah, untuk jaga pemakanan dan jaga waktu rehat kita, screen time. Okey, buah yang seterusnya, buah kiwi dan jambu batu. Ni buah yang sangat sedap lah. Okey, ini adalah sumber vitamin C dan lutein yang kuat. Dia dapat melindungi mata daripada kerosakan cahaya UV. Kadang kalau kita terdedah dengan cahaya matahari yang begitu kuat ataupun lampu, semua ni boleh memberi kesan pada kesihatan mata dan juga otak kita tanpa kita sedar. Setiap hari kita mostly akan terdedah lah kepada sinar-sinar cahaya UV dan banyak jenis sinar cahaya juga kan daripada lampu yang agak terang, macam tu. Kemudian yang terakhir, buah avokado. Ia membekalkan vitamin E dan lemak sihat yang membantu badan anda menyerap lutein pelindung mata lain seperti lutein dan zeaxanthin. Zaman sekarang ni sebab saya sendiri bekerja jual suplemen jugalah, tapi suplemen yang ada kelulusan KKM. Banyak orang datang memang doktor prescribe dia, doktor memang suggestkan untuk dia ambil suplemen lutein dan zeaxanthin. Kadang-kadang orang tanya saya, makan protein, makan suplemen lutein, fish oil ni tak apa ke kalau overdose macam mana? Seperti mana saya pernah bagi tahu dulu, kalau cuba bayangkan kita makan daging, makan sayur banyak, 1 tong tu setiap hari pun badan anda akan jadi toksin, akan jadi racun untuk diri anda. So sama juga bila kita nak top up daripada pemakanan tambahan suplemen, ikutlah dosage yang dibenarkan. Jangan kita ikut emosi, jangan kita ikut perasaan kita. Banyak dunia hari ini buat pemakanan lah, buat masalah apa saja kalau kita tengok senario yang berlaku kat dalam hidup ni. Sebab kita ikut emosi, kita tak pandai kawal dan kita cepat sangat nak memberontak kadang. So apa-apa dalam hidup ni kena ikut peraturan, ikut dosage yang dibenarkan, apa yang diperlukan badan. Jangan terlalu melebih-lebih dan jangan terlalu takut sangat untuk makan. Macam tu. So baiklah, Lia doakan, dulu panggil Lia, sekarang dah Sarah. Jadi Sarah dah. Nama saya punya channel, Sarah Jili. Sarah doakan yang baik-baik untuk semua. Jaga kesihatan, jaga solat. Jika ada apa-apa cadangan tajuk yang menarik untuk saya bincangkan atau kongsikan, boleh kongsikan di ruangan komen. Okey, boleh ceritakan pengalaman anda kalau macam yang dah ada start pakai spek ke. Sebab saya dulu start pakai spek usia berapa 20 tahun 21. Waktu tu saya di UiTM Kuala Pilah, study diploma sebelum saya proceed degree dietetik lah. Banyak sangat assignment buat kerja malam apa semua. Start kat situ saya pakai spek mata. Namun sekarang kalau kita dah ada masa untuk lebihkan rehat, nak jaga gaya hidup yang lebih sihat, cubalah kita jaga makan yang elok-elok. Okeylah, jaga diri anda. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.